yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Kalau kita nak bahas dalam ilmu nahu atau ilmu saraf, dia disebut sebagai isim maf'ul. Isim maf'ul. Dan inilah yang disebut, yang kita boleh kaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat besar Nabi, iaitu Irbad bin Sariyah, yang mana hadis tu panjang, tetapi di belakang dia sebut wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maksudnya sunnah khulafah-khulafah yang terpimpin, sunnah khulafah-khulafah yang terbimbing, yang sentiasa diberi hidayah, yang sentiasa diberi petunjuk. Bila kita ambil umum kata Al-Mahdi, yang diberi hidayah dan petunjuk juga tidak terkecuali dan terkeluar daripada 4 orang sahabat yang utama, apa yang kita namakan sebagai Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, kalau ambil umum hadis tadi. Tetapi pengkhususan hadis